Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 29, huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dialah, yakni Allah yang telah menciptakan buat kalian segala apa yang ada di atas muka bumi. Ayat ini menunjukkan bahawa segala apa yang ada di atas muka bumi ini adalah untuk kita, yang menunjukkan segala apa hal yang melibatkan keduniaan dari segi muamalat atau dari segi adat, yakni perkara kebiasaan, hukum dia harus. Berdasarkan kaedah ini, asal hukum dalam bab muamalat, dalam bab adat, yakni benda kebiasaan, dalam kataan lain digunakan benda-benda yang dibudayakan atau suatu budaya sebuah masyarakat, yakni benda yang mereka telah jadikan sebagai kebiasaan mereka. Tak kira lah dari segi makanan, dari segi acara-acara, dari segi pakaian dan sebagainya, atau bahasa perkataan yang mereka gunakan. Jadi asal hukum dia ialah harus. Daripada kaedah ini kita dapat simpulkan bahawa barang siapa yang mengatakan sebaliknya, dia perlu mendatangkan dalil. Itu maksud kaedah ni. Apabila dikatakan asal hukum dalam bab muamalat dan adat ialah harus, maknanya kita tak perlu nak kena ada dalil untuk setiap benda yang kita kata harus tu. Mana dalil kata tembikai halal? Mana dalil dalam Al-Quran Sunnah kata durian secara spesifik halal? Kita tak perlu kepada dalil seperti itu. Dasarkan kaedah ni. Sebaliknya, siapa yang kata haram atau makruh, maka dia yang perlu mendatangkan dalil dia. Kenapa? Kerana dakwaan dia itu menyalahi asal. Kalau tiba ada yang kata buah pulasan makruh, mungkin siapa yang tak kenal buah tu, oh ada buah pulasan makruh, maka dia sepatutnya kena tanyalah, kenapa pula makruh? Sedangkan dalam bab muamalat dan adat, asal dalam bab makan minum, hukumnya harus. Maka siapa yang kata haram atau makruh, dia perlu mendatangkan dalil dia. Seperti mana beberapa lama dahulu ada seorang ustaz ni, dia mengajarkan cara nak memotong tembikai. Maka dia pun berfalsafah lah, macam ni lah, dia pusing-pusingkan lah tembikai tu. Ada cara nak buka. Kita kata siapa yang menetapkan penetapan seperti itu, dia perlu mengemukakan dalil. Kalau dia nak kata ini cara yang betul, mana cara yang lain tu salah dan sebagainya, dia perlu mengemukakan dalil dia. Sedangkan asal dia, macam mana kita nak makan sekalipun, hukumnya apa? Harus. Nak potong macam mana pun, hukum dia harus. Yani perkara yang menunjukkan betapa Islam dia bersifat luas, mudah, memudahkan, bersesuaian untuk semua zaman dan tempat, dan dia berkembang. Dia tidak khusus untuk satu zaman yang tertentu, satu keadaan yang khusus dan sebagainya. Bahkan dia selari dengan perubahan zaman, masa dan tempat. Jadi kita kata itu hukum asal jual beli. Hukum dia harus. Siapa yang mengatakan ada jenis-jenis jualan tertentu dan sebagainya haram dan makruh, maka dia perlu membawa dalil.